Ratusan pelanggan hari ini berhimpun di jalanan mendesak penjelasan berhubung serangan cyber minggu lalu. Suspek cuma riliskan 30% nama whistleblower dan saya percaya dia akan rilis lagi 70%. Dekat Iskandar, tak ada sistem yang dia tak boleh kawal atau conquer dalam masa yang singkat. Selamat pagi Malaysia. Kita ada kurang daripada 24 jam sebelum semua nama whistleblower ni bocor. Kalau rilis begitu tuan, orang dah tak percaya kita dah lepas ni. I'm a politician. There's nothing else to play with but fire. Kita kena sedia dengan sebarang kemungkinan. Kerja lawan korupsi ni bukan saja kita buat musuh dekat luar, tapi dalam diri. Tanpa senarai itu, kita tak dapat nak buktikan yang ahli-ahli politik korup sekongkol dengan entiti luar untuk jual negara kita.